Dia print head lah. Biasa print head dia datang dalam kotak macam ni. Okey, so biasa untuk print head ni dia akan ada print head dengan FCP cable. Okey. So dekat print head ni biasa kita buka keluar kotak macam ni. So buka je. Okey. So cara pegang print head, kalau perasan dia ada lubang macam ni. So cara pegang dia adalah macam ni. Dia pegang. So kalau mau handle print head pun pegang macam ni. Surface bawah ni kena jaga. Selalu ramai orang dia suka letak terus macam ni. Jangan sekali letak macam print head lah. Kalau emergency pun mau letak print head dekat apa-apa surface, letak macam ni. Letak terbalik. So surface ni kena jaga. Okey. So kat sini boleh tengok. So mau pegang apa-apa print head pun semua pegang sini tepi. Okey. So kemudian dia akan ada data dengan FCP. Okey. So ni FCP cable. So different print head, different FCP lah kebiasaannya. Okey, so boleh tengok kat sini konektor kat sini. Boleh tengok kat sini. So boleh nampak kat sini dia akan ada metal plate lah, metal connector dalam tu. Okey, kita tengok dia punya arah mana. Kalau sini you punya arah ke sana, keluar. Yang ni pun arah dia keluar. Okey, so cara pasang dia FCP cable ni biasa you pakai satu jari sini belakang bagi cover, lepas tu ini thumb, ibu jari kasih guide. Okey, so biasa masukkan dulu kat sini. Touching dulu. Sebab kebiasaan orang kadang-kadang dia masuk sengit tau. So kita nak secure betul-betul. Okey, kita dah tekan, kita dah rasa betul-betul dia secure, dia tak ada goyang kiri kanan. Kiri kanan dia semua dah secure, baru tekan. Masuk sini. Sini, masuk, tekan. Okey, dia dah masuk. Nampak? Dia dah secure. Okey, cara keluar pun sama gak. Cara keluar, ini satu ibu jari, tahan bawah ni. Belakang ni tahan macam ni. Okey, tahan. Lepas tu ini pegang, tarik. Ini pegang, tarik. Macam ni. So dia takkan ada koyak-koyak kat sini. Biasa sini senang koyak. Senang koyak atau kemek lah. Okay, itu sajalah dekat pegang prehead kalau nak pasang FCP dengan prehead. Ini pun senang kalau mau simpan. Ini pun better simpan juga. Sebab nanti kalau apa-apa you service prehead ke, mau buat apa-apa repair kat mesin ke, mau buat cleaning ke, major service dekat mesin ke, senang. Prehead ni boleh letak balik dalam ni, boleh simpan balik. So you boleh buat apa-apa kerja kat sini. Apa-apa kerja kat sini you boleh buat. Mau replace imbag ke, mau buat alignment ke, sini senang. So tu je.